Yang paling penting sekali, masa ni idea record, siapa? Pen tu saya. Idea cadangan record ni daripada siapa? Masa tu memanglah dia. Kan Dia yang cadangkan. Dia yang masa tu. Ingat tak masa tu? Okey, ini tak. Dia yang cadangkan rakam. Okey, saya mengaku. Ada bukti. Sudah ada bukti. Saya mengaku pen tu daripada saya. Pen tu saya cari. Tapi yang rakam tu siapa? Samsul Iskandar yang cadangkan. Dan dan saya sudah tanya sama dia, adakah kamu tanya PM Anwar? Dia kata ya. Anwar cakap buat. Anwar tu. Hello, I cakap dengan you, benda yang dia cakap tu semua betul. Anwar kata buat. As information. Betul ke tak betul? Betul. Okey, lepas itu dia lepas buat, saya rasa apa? Saya tahu perasaan saya kan? I faham. Begini, perasaan saya seperti diberdayakan, ditipu tau. Saya seperti catur di orang tau. Begini kak, dengar dulu. Perasaan saya, bukan saya marah dengan kak, saya faham. Kau pun kerja dengan dia, kau proxy dia, kau kerja dengan dia. I kena buat. Ini kalau saya tak cakap, saya tak selesa. Okey, saya kena cakap. Saya macam catur dia mempergunakan saya untuk muslihat politik dia. Sekarang yang rakam-rakam ini semua, pemenang terbesar siapa sekarang? Siapa? Yalah, pemenang terbesar ni Anwar Ibrahim. Ya. Jadi apa saya dapat sekarang? Tak, I cakap itulah. Saya dapat sekalung masalah. Tak, itulah intention PMX. Itulah. Dan ini pun saya sudah tanya Samsul. Orang banyak tanya aku dah, kenapa Albert, kenapa kau berani buat ni barang? Orang tanya aku, Albert, kenapa kau berani buat ni barang? Saya cakap, mereka semua sudah suspek ada orang di belakang tau. Saya tak pernah khianat dia tau. Saya tak pernah khianat dia. Saya tak pernah sebut nama Samsul Iskandar dan arahan daripada Anwar Ibrahim tau. Saya tak pernah sebut tau. Akak pernah dengar tak video? Tahu, masa pernah sebut. Saya tak pernah sebut tau. Saya tanggung seorang tau. Tapi mereka sekarang perdayakan saya tau. Yang untung ni siapa? Anwar. Akak, kita lihat balik lah. Pertama kali kamu bawa saya jumpa dia di Kota Kinabalu, saya masih ingat. Malam tu saya kasih dia 20,000. Malam tu akak kan minta saya bagi dia belanja sikit kan. Saya bagi dia 20,000 aja malam tu. Itu bulan 11, awal bulan 11 2023. Okey, itu. Selepas itu saya masih ingat lagi, bulan 11 juga kita di Majestic Hotel di Shop Sigar tu, saya bagi dia 100,000 di kapak tu, di Majestic Hotel. 50,000 tu 100,000 tu 50,000 kan? 100,000 itu pack tu. Dua ban tu. 100,000. 100,000. Itu 100,000. Ingat tak? Itu 100,000. Lepas tu kamu ingat bulan 12 dia pergi Europe. Dia pergi family. London pergi family. Dia beli perfume bagi saya lagi. Dia dah beli perfume untuk you kan. Itu saya bagi 100,000 untuk tukar 17,000 lebih ya Europe pound. Bukan yang first dekat Majestic tu ke you bagi untuk London? Bukan. Majestic tu bulan 11. Bulan 12 saya bagi dekat McDonald Bukit Puchong. Dia balik daripada Kota Baru. Dia balik daripada Kota Baru. Dia bagi 100,000 lah macam tu. 100,000. Okey. Selepas itu sekali di rumah, saya ingat bulan 3 di rumah bagi dia 50,000. Yang tu ada. Sekali. Kamu ingat? Kamu nampak itu? Itu saya pegang, saya bawa. Kamu pegang. Itu 50,000. Selepas tu ada sekali lagi 50,000 bulan 4. Itu saya tak tahu. Boleh dibagi kat mana? Di rumah lah. Rumah 2 kali. 2 kali. 50,000 di rumah 2 kali. Saya rasa mungkin masa tu you dengan dia. Di dalam rumah. Okey. Last itu saya bagi dia 6,000 US. Dia cakap dia mau bagi US dollar. Itu saya rasa kamu tak tahu lah tu. Saya bagi dia 6,000. Okey, itu satu lah. Itu tunai lah. Itu wang tunai lah. Kita cakap sponsor lah. Okey. Sponsor tu bagi baju, buat baju. Ingat buat baju kod dia semua tu 6,7,8,000. Kod tu dia buat 3 kod. Kat mana? Kat itu tailor tu buat kod 3 kod dengan seluar, dengan shirt, baju shirt dia semua. Shiga. Itu tak apa, itu sponsor, itu kita anggap hadiah lah, itu tak apa. Itu tak apa. Itu hadiah tak apa. Okey. Kita kata sekarang rumah renovation. Yalah, kat bangsa tu pun saya rasa you habis 100 lebih tak? Bangsa 50 lebih. Campur rental? Rental? Belum campur. Saya kira semua untuk bangsa yang habis 100 lebih. Okey, renovation 50 lebih ribu.
Rental saya bagi akak setiap bulan 8,000, 7-8,000 gaji itu pun dekat 70-80,000. Ya, 100 lebih. Ada beli kamera semua, ingat? Ya. Itu saya bagi akak berapa? 50 lah. 50 atau 40? 40. 40,000. Ya 40. 40,000 kan? Beli itu kamera. Untuk diorang. Beli kamera semua 40,000 kan? Itu 40,000. Bayangkan ini bangsa saja mau dekat 200,000 loh. Ya betul. Ada kira dekat. Jadi tengok, akak ni tangan pun 70 lebih ribu. Itu untuk bayar sewa, rental, itu semua lah bayar sewa 70 lebih 80. Itu kamera semua 40. Yelah 40, 50, rental apa semua tu memang dalam 70-80 ribu. Okay, 70-80 campur lagi itu 40, 110, 120. Kan memang dekat 200. Belum masuk renovation. Renovation itu 50 lebih. Sebab kan dekat 50, 40, lepas tu 80, 120, 170 semuanya. 170,000. Untuk bangsa 170,000. Akak bagi tahu. Bukan dia ya? Jadi dekat 100. Dekat 100. Bayangkan berapa? Okey, berapa sekarang? Dekat 600-700 ribu loh.